Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni Kak Jish buat carrot cake ya. Ni order dari jiran depan rumah tau. Lama juga Kak Jish guna resepi ni. Rata-rata yang order puas hati dan selalu repeat order. Kita segikan bahan-bahan dulu. 400 gram carrot diparut atau dimesin halus. Kalau nak kasar sikit pun boleh. Tengok video ni sampai habis tau. Jangan lupa subscribe, like and share. Ada tips yang Kak Jish nak kongsikan. Ni hasil carrot yang dah dimesin. Lepas tu kita perah airnya ya, supaya kek tak bantat sebab banyak kandungan cecair. Bahan-bahan yang buat kek ni sedap seperti kismis hitam. Kalau nak guna yang kuning pun boleh juga. Walnut siap dibakar dan dicincang. Tips bakar walnut 10 minit suhu 160 darjah. Jangan sampai overcook ya, kalau tak dia pahit. Telur 5 biji. Gunakan telur grade A. Seterusnya, sediakan bahan-bahan kering. Tepung naik sendiri, serbuk kayu manis. Kalau ada serbuk nutmeg pun boleh letak. Sedikit garam, baking powder dan baking soda. Semua bahan-bahan kering ni diayak terlebih dahulu. Sediakan gula caster. Nak gunakan gula halus pun boleh. Minyak jagung ataupun minyak sayuran. Kalau kawan-kawan nak gunakan pure butter, korang boleh cairkan dan sejukkan. Sekarang kita mulakan proses mengadun semua bahan ya. Sediakan mangkuk adunan. Masukkan telur, gula dan 1 sudu teh esen vanila. Korang nak gunakan hand whisk pun boleh. Kak Jish guna mesin mixer ni. Mixerkan dia sampai semua gula larut. Lepas tu tuangkan minyak sedikit demi sedikit. Mixerkan lagi sampailah semuanya sebati. Masukkan tepung yang dah diayak tadi. Dan kacau-kacau sikit dengan spatula sampailah tepung tu sebati. Kalau nampak tepung tu masih berketul-ketul, mixerkan dia sekejap. Sekarang kita masukkan carrot, walnut dan kismis. Masukkan je semua sekaligus. Senang je nak buat kek ni. Kita kacau-kacaukan dia lagi bagi sebati.
Okey, adunan ni dah pun siap. Kak Jish gunakan loyang 10 x 10 inci. Alas dengan baking paper supaya senang nak keluarkan kek. Kita bakar kek ni suhu 160 darjah selama 1 jam. Okey, kek kita dah masak ya kawan-kawan. Kalau tengok ada lubang-lubang kat tengah tu, sebab Kak Jish cucuk dengan lidi untuk menentukan dia dah masak ke belum. Tips, jangan overcook tau kek ni. Kalau tak nanti dia tak moist. Nampak tak tepi-tepi kek tu, dia tak merenggang sangat. Maknanya dia masak just nice. Kalau overcook, dia akan merenggang dan mengecut. Jangan skip video ni tau. Lepas ni Kak Jish nak tunjuk cara nak buat topping pula. Manalah tahu kot-kot boleh buat niaga resepi carrot cake ni. Ni Kak Jish buat 2 adunan ni, dapat 2 loyang 10 x 10 inci. Sekarang kita buat topping cream cheese dia pula. Topping ni special sikit, tak manis sangat, tak rasa butter yang kadang-kadang buat kita rasa muak. Korang boleh salin list bahan-bahan yang Kak Jish tulis ni ya, ataupun save video ni supaya nanti korang bolehlah tengok balik. Cream cheese ni keluarkan daripada peti 1 jam sebelum nak guna. Kita mixerkan cream cheese sehingga lembut dan tak berketul. Kemudian masukkan gula icing dan mix sebati. Masukkan butter dan mix sebati. Butter ni Kak Jish keluarkan daripada peti, potong kecil-kecil dan biarkan 10 minit sebelum guna. Pastikan butter ni betul-betul sebati dengan cream cheese. Sambil tu kita kacau-kacaukan bahagian bawah adunan cheese ni supaya benar-benar sebati. Pastikan tak ada butter yang berketul-ketul ya. Masukkan 1 sudu besar jus lemon. Inilah dia rahsia topping tak rasa muak. Dan kita mixerkan lagi bagi dia benar-benar sebati. Macam ni lah kejadian cream cheese kita. Tapi proses ni belum habis lagi tau. Sekarang kita nak putarkan non-dairy whipping cream. Kak Jish guna brand Vivo ni. 1 cawan whipping cream. Tips, biasakan guna cawan ukuran metrik untuk buat kek. Kalau guna cawan kopi, nanti tak sama sukatan resipi yang kita nak buat tu. Berkemungkinan kek tak jadi tu tinggi. Putar krim ni sehingga kental. Krim ni dah kental dan sedia untuk proses yang selanjutnya. Baiklah, sekarang kita campurkan adunan whipped cream dengan adunan cream cheese tadi. Kita campurkan sedikit demi sedikit ya. Gunakan kaedah kaup balik. Masukkan whipped cream batch by batch sehingga habis. Adunan ni nampak banyak ya kawan-kawan, sebab Kak Jish buat 2 adunan untuk 2 biji kek.
Untuk memastikan whipped cream dan cream cheese benar-benar sebati, kita putar dengan mixer. Putar sekejap saja ya sehingga dia sebati. Okey, dah siap. Tak perlu lama-lama sangat. Topping cream cheese ni dah sedia untuk digunakan. Masukkan topping cream cheese ke dalam piping bag. Topping ni dah sedia untuk digunakan. Sekejap lagi kita akan piping ke atas kek. Ni cara Kak Jish menghias carrot cake untuk jualan ya. Kalau korang ada cara yang lain, korang bolehlah komen kat ruangan komen tu. Kak Jish pasti ada cara lain yang lebih cepat. Ratakan topping cream cheese gunakan spatula. Jangan risau kalau bahagian atas topping ni tak licin sangat. Kemaskan bahagian tepi-tepi kek. Bila agak-agak dah kemas, simpan dalam chiller untuk setengah jam. Seterusnya, kita keluarkan kek daripada chiller. Gunakan pisau pemotong panjang untuk membuat garisan grid, supaya senang kita nak potong kek menjadi potongan kecil. Ni Kak Jish main agak-agak je ya, saiz petak dia. Biasanya untuk kek saiz 10 x 10 inci ni, Kak Jish bahagikan 6 x 6 petak kecil. Jadi bila potong nanti, dapatlah 36 potongan kecil. Sekarang Kak Jish nak pipekan topping untuk hiasan pula. Kak Jish guna nozzle open star. Ni saiz kecil sikit. Nak gunakan yang besar pun boleh. Nak hias kek ni ikutlah kreativiti masing-masing ya.
Ni Kak Jish tunjuk yang basic aja. Cara yang paling senang. Untuk hiasan daun dan bunga kecil ni, Kak Jish gunakan icing butter ataupun buttercup plus gula icing. Sebab kalau gunakan adunan cream cheese, hiasan bunga ni tak menjadi sangat. Seperti yang Kak Jish katakan tadi ya, hiasan ataupun dekor kek ni terpulang kepada kreativiti masing-masing. Tapi yang pastinya, kek dan topping resepi Kak Jish ni dah terbukti kesedapannya. Kalau korang rasa resepi yang Kak Jish kongsi ni bermanfaat, insya-Allah, jangan lupa support Kak Jish dengan tekan butang subscribe ya. Jangan lupa tekan like and share. Jumpa lagi next video.